Ucapan bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani untuk semua. Nama diberi Anur Hikmah Zahra binti Muhammad Haki merupakan anak didik Sekolah Menengah Datuk Wan Ahmad Rasdi yang terletak di Cakap Jaring, Perak. Kod sekolah saya ialah AAA 6053. Hari ini saya akan berkongsi tentang buku pilihan hati saya yang bertajuk Gelombang Baru Membina Arus, yang ditulis oleh Hilal Ashraf. Buku ini juga diterbitkan oleh syarikat Firdaus SDN PhD dan merupakan buku bukan fiksyen. Terdapat 284 muka surat dalam buku ini. Buku ini berkisahkan tentang pasukan bola tanpa Mahat Al-Tarbiyah Al-Islamiyah ataupun dikenal sebagai MATRI yang telah menjunam ditambah dengan masalah peribadi para pemain. Mereka bakal dibubarkan tidak lama lagi. Kehadiran seorang jurulatih bernama Husam cuba mengubah keadaan tersebut, tetapi usaha itu tidak disambut dengan gembira oleh pemain-pemain yang tidak menggemari gaya jurulatih tersebut. Saya amat menggemari buku ini kerana banyak pengejarannya. Antaranya, perguruan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita hendaklah menyelesaikan masalah dengan baik. Selain itu, apabila kita melupakan Tuhan, maka lalailah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.